Rembayung dikecam SOP melibatkan bayi, Khairul Aming buat penjelasan. KA buat video ni sebab KA nak explain yang SOP tersebut bukan dibuat sebab mengada-ngada nak menyusahkan. Usahawan popular Khairul Aming tampil menjelaskan isu itulah membabitkan prosedur operasi standard SOP rembayung selepas seorang pelanggan mempersoalkan tindakan pihak restoran mengira bayi sebagai satu pak. Isu itu mula menjadi perhatian selepas pelanggan mendakwa ahli keluarganya tidak dibenarkan masuk kerana tempahan dibuat untuk 4 orang dewasa dan seorang bayi berusia 7 bulan. Menerusi video yang dimuat naik, Khairul Aming menegaskan SOP tersebut diwujudkan demi menjaga keselamatan bayi dan kanak-kanak bukan untuk mengaut keuntungan. Menurut Khairul Aming, restoran itu menerima sekitar 1,000 pelanggan setiap hari sekaligus menjadikan kawasan laluan antara meja agak sibuk dengan pergerakan pekerja yang membawa hidangan panas serta minuman dalam gelas kaca. Jelasnya, apabila bayi dimasukkan dalam kiraan pak, pihak restoran dapat menyusun meja dengan lebih teratur termasuk menyediakan ruang untuk stroller atau baby chair tanpa menghalang laluan utama. Assalamualaikum guys and salam sejahtera. Okay, semalam ada satu isu dekat threads di mana ada customer tanya, KA kenapa dekat rembayung baby dikira dalam number of packs and kenapa tak boleh exclude je daripada number of packs kalau parents nak pikul baby sambil makan. Okay, and daripada posting tersebut ada 1,000 lebih comments yang KA baca lah. And majoriti ramai yang marah, ada yang kata saya buat SOP pelik-pelik, ada yang kata SOP mengada-ngada mengalahkan restoran Michelin star, ada yang kata saya tak ada tolak ansur langsung dengan customer, tak ada empathy dan sebagainya. Jadi tujuan KA buat video ni sebab KA nak explain yang SOP tersebut bukan dibuat sebab mengada-ngada nak menyusahkan customer, bukan. Saya buat sebab nak protect keselamatan baby selepas apa yang dah pernah terjadi dekat rembayung selama 6 bulan kita berniaga ni. Okay? First, ada orang tanya, KA kenapa baby dikira dalam number of packs sedangkan baby tak makan pun nasi? Memang betul. Sebelum ni, saya tak kira pun number of pets. Awal-awal kita berniaga hari tu, kita bagi tahu parents kalau nak bawa baby, nak pegang kat tangan apa semua, tak ada masalah. Kita tak kira number of pets. But in reality, ramai parents yang datang ke rembayung bawa baby dalam stroller. Ada baby yang tengah tidur dan sebagainya lah. Okay, ni KA share screenshot table layout dekat rembayung. Ni real CCTV punya screenshot lah. Tapi customer darling tak ada kaitan dengan topik ni. KA screenshot saja dan KA dah blurkan muka. You guys boleh nampak di setiap meja tu ada laluan kiri, kanan, depan, belakang untuk lauk pauk panas keluar masuk termasuk air dalam cawan kaca. Kalau katakan parents ada 4 orang parents datang and bawa 2 baby dalam stroller yang sedang tidur, persoalannya dekat mana kita nak parking stroller tersebut. Kalau KA letak dekat tengah-tengah laluan tu, bayangkan lauk pauk panas yang nak lalu dengan air dan cawan kaca, kalau tertumpah kena dekat stroller and kena baby, itu akan jadi safety issue. Okay? Sebab tu KA minta baby dikira number of pets supaya kita boleh keluarkan kerusi dewasa and masukkan stroller dekat dalam supaya baby dengan parents boleh makan dengan selesa and selamat. Yang kedua, ada orang tanya, saya tak bawa stroller, saya pikul anak kat tangan, kenapa masih perlu kira number of pets? Yang ni pun KA dah pernah benarkan sebelum ni and it turns out in reality tak sama apa yang terjadi. Sebab bila parents nampak kelonggaran SOP ni, ada yang bawa anak sampai umur 3, 4, 5, 6 tahun and nak pikul dekat tangan. Sebab dia orang kata, kenapa orang tu boleh pikul anak dia, kenapa saya tak boleh? Okay? Sebab ada orang akan question, anak dia 7 bulan, anak saya setahun, bukan beza sangat saiz badan, anak dia 2 tahun, anak saya 3 tahun dan sebagainya. Memang tak habis kalau nak debate pasal umur dan saiz kanak-kanak and baby ni. Tapi here's the thing, bila parents pikul anak-anak, lagi-lagi anak-anak yang dah 3, 4, 5, 6 tahun ni, ragam diorang tak sama. Okay? Diorang tak boleh duduk diam dekat situ. Diorang memang akan tolak pinggan yang ada lauk panas, tolak cawan kaca sampai pecah, and again akan jadi safety issue yang boleh cederakan baby dan kanak-kanak. Okay? And ada juga yang tanya, okay, kenapa tak boleh tambah je baby chair dekat tepi? Katalah kita datang 4 orang, bawa budak seorang, selitkanlah satu baby chair. Itu pun kita dah pernah buat. Okay? The problem is, you guys nampak, for example, kalau KA letak baby chair dekat kiri atau kanan meja ni,
Kanak-kanak makan bukan macam dewasa. Diorang makan nasi akan bersepah, air akan melayang apa semua, which is normal. Sebab that's how baby and kids behave. Okay, kita semua orang dewasa faham benda tu. But the problem is, bila KA letak di sebelah meja customer lain, saya kena fikir juga keselesaan customer yang makan dekat meja sebelah. Okay, sebab yang datang kat Rembayung, ada yang nak celebrate anniversary, ada yang nak datang birthday mak ayah, ada yang nak lepak dengan kawan-kawan, ada yang sebab bawa satu office team datang nak celebrate dan sebagainya. Jadi saya tak boleh assume yang semua meja akan selesa bila ada baby ditambah sebelah meja diorang tanpa dikira dalam pets. Okay? Sebab macam saya kata tadilah, baby akan makan macam-macam ragam je and bukan salah diorang. Itu normal untuk kanak-kanak. Cuma saya kena fikirkan juga keselesaan orang sekeliling. Sebab tu bila kanak-kanak dikira dalam number of pets, again, kita boleh keluarkan kerusi dewasa, letak baby chair supaya budak pun boleh makan dengan tenang and selesa. Persoalan keempat, orang tanya, okay, what if saya nak swap, saya nak tukar, biar orang dewasa masuk kat dalam, baby duduk kat luar. Itu pun kita dah benarkan sebelum ni sebab kita respect decision parents. Okay, kita follow saja. But again, in reality apa yang terjadi, naratif itu dipusing lah, dispin. Kita pernah ada sebelum ni case di mana parents tu buat decision, dia nak yang dewasa masuk kat dalam, baby duduk kat luar, biar ada parents yang jagalah. And after family tu dah balik rumah, dia up status dekat threads, dia kata, sampai hati Carol Aming dan staff Rembayung biarkan baby dekat luar tengah panas. Sampai parents kena rotate keluar masuk jaga baby. Again, baby tak tahu pun apa yang terjadi. Baby patut duduk dekat dalam, duduk dalam aircon, dalam kipas yang selesa. Yang patut mengalah adalah orang dewasa, bukan kanak-kanak. Okay? Ini tak ada kaitan dengan akak yang tanya soalan ni lah. Cuma saya kena explain sebab benda ni dah terjadi dekat Rembayung. Kita bagi tukar dengan baby duduk kat luar, tapi turns out naratif dipusing and nampak macam saya yang kejam sebab biarkan baby duduk kat luar. Sedangkan parents yang buat decision nak biar orang dewasa yang masuk kat dalam. So, benda ni dah pernah terjadi. Jadi sebab tu KA update SOP tersebut. Yang kelima, ada juga yang bertanya, kenapa tak ada langsung tolak ansur, empathy ataupun bertimbang rasa dari pihak Rembayung? Takkanlah tak boleh benarkan parent ni, kesian family datang daripada jauh dan sebagainya. Again, nak buat SOP bukan mudah. Kita kena berlaku adil pada semua orang. Kalau saya benarkan family yang dapat pengecualian, dia akan update dekat social media. And kalau dia tak update pun, orang yang akan record lah. And orang lain nampak and dia screenshot datang depan kedai. Kenapa family ni, anak dia tak perlu dikira dalam pets, anak saya perlu dikira? Orang akan question benda tu. And KA nak buat SOP untuk jaga keselamatan baby akan jadi susah. Sebab kita tak boleh nak implement. Sebab kita dah tak berlaku adil kepada semua customers. And kita semua faham apa yang terjadi dekat Rembayung sekarang ni, kiri kanan orang record and update serta-merta dekat social media. Satu je kelonggaran KA bagi, habis semua orang akan mempersoalkan. Jadi sebab itulah bermula selepas Hari Raya Puasa hari tu, saya dah update TNC Rembayung di mana baby atau kanak-kanak tanpa mengira umur dikira dalam number of pets disebabkan oleh semua-semua benda yang pernah terjadi dekat Rembayung ni. Saya bukan buat SOP yang mengada-ngada out of nowhere, guys. Saya dah pernah bagi kelonggaran, cuma saya terpaksa update atas apa yang dah pernah terjadi. In fact, saya tak untung pun buat benda ni. Cuba bayangkan, kalau ada 30 ke 50 baby dekat Rembayung setiap hari, saya dah rugi 30 ke 50 sales yang datang daripada orang dewasa yang makan nasi. Sebab baby tak makan nasi pun. So, saya lagi rugi ribuan ringgit sebenarnya. Tapi saya tetap buat SOP ni sebab saya nak jaga keselamatan baby dan kanak-kanak. Maybe di mata orang ramai, saya nampak kejam. Saya nampak tak ada empati, tak ada tolak ansur, and mengarut. Sebab kedai lain boleh buat, kenapa Rembayung je buat peraturan macam ni? Saya perlu remind banyak kali, Rembayung tak sama dengan kedai lain. Saya selalu dibandingkan, di-compare dengan kedai lain. Tapi situasi tak sama. Kita dah fully book 1000 customer setiap hari untuk 2 minggu ke depan. Saya tak boleh nak kawal 1000 orang tanpa SOP yang jelas dan ketat sebab benda ni akan bermain dengan isu safety. Jadi itu benda banyak kali yang KA selalu pesan. Saya buat benda ni sebab safety issue. And you guys dah kenal KA lama dah. Saya dah berniaga bertahun-tahun and you guys dah tahu dah cara saya berniaga. Saya bukan buat rule sebarangan mengada-ngada, tak ada. Saya buat mesti ada sebab. Inilah sebab dia. Okay? Saya nak protect baby and saya nak bagi parents makan dengan selesa. So, bila kita dah masukkan baby number of pets, parents datang pun dah clear. You guys akan dapat meja yang selesa, space yang selesa untuk kita letak baby supaya semua orang boleh makan dengan tenang dan selamat. So, okay, mohon maaf kalau dengan SOP ni ada beberapa customer yang rasa tidak selesa untuk datang ke Rembayung. Cuma KA mohon penjelasan ni bagi clear
atas apa yang terjadi lah. So doakan kita boleh terus improve hari demi hari demi memastikan customer semua selesa dan enjoy makan di Rembayung. So thank you so much guys for your support and I hope to see you dekat restoran nantilah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.